Bos, ada rim macam ni dalam gambar AOW tak? AOW ada keluaran rim ini tak? Okay, so guys, hari ni Wan Cina nak bagi tahu korang AOW dia tak ada keluaran untuk rim banyak sangat lah. Okay, BBS ada tetapi dia dekat Thailand. So hari ni Wan Cina nak tunjuk dekat pasaran Malaysia ada beberapa jenis AOW dekat pasaran Malaysia untuk 15 dengan 16 inci sajalah. Jom kita tengok. So guys, depan Wan Cina ni semua AOW tetapi bukan semua yang dalam list AOW. Okay, sebab dah banyak dah jual, Wan Cina tak order balik. Okay, so yang pertama kita ada CE28. Kita ada 8 batang dengan 10 batang. Kejap lagi Wan Cina letak gambar dekat sini. Okay, ini yang 8 batang dengan 10 batang. Okay, so dia ada warna SL dengan warna yang biasalah. Okay, biasa saja. Okay, yang kedua kita ada TE37 Sonic SL. Okay, TE37 Sonic SL untuk model ini. Dia ada lagi satu TE37 Sonic. Warna macam ni. Okay, yang biasalah. Okay, so yang ketiga adalah TC105X lah. Memang semua orang carilah rem ni. Okay, AOW TC105X. Lagi keempat, dia ada Mugen. Okay, ni Mugen MF10 punya design. Okay, AOW pun keluarkan. Yang keempat, okay, TE37 yang biasalah, memang yang pakai stiker lah. Ini untuk yang keluaran untuk yang 6.5 JJ banyak jugalah. 7 JJ ada juga tapi macam kurang sikit. Ini biasa orang yang pakai 6.5 pakai. Okay, so dia ada lagi model ZE40. Dekat sini gambar payung. Okay, dia ada lagi SW388 rim spoon. Sini gambar dia. Okay, dia ada lagi, jap, Wan Cina check jap. Dia ada lagi RE30. Okay, RE30 dekat market. Okay, sebenarnya RE30 kurang sangat orang pakai. Ada lagi juga P1. P1 rim ni gila lama guys, tapi memang dah tak ada orang nak. Tak boleh buat apalah. P1 gambar belah sini. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Wan Cina cuma nak ajarkan korang, sebenarnya bukan AOW, bukan AOW lah, tetapi banyak model yang AOW dia tak keluarkan. Dia cuma keluarkan model ini sahaja. Okay, so kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.